Dia tak sabar nak tunggu esok. Guna lukisan. Iya, mudah sekali. Cantiknya dinosaur. Pandai korang lukis. Kita orang buat dinosaur tak jadi. Aduh, kenapa nggak jadi? Macam mana kamu orang? Atuk, belanja ABCD? Boleh. Minta lah. Uncle, ABCD ke? Okey. Tu je. Yulah. Apa? Cermin. Cermin tu ada dalam bilik akak. Hah? Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opa. Loya buruk ya. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Ambil saya. Opa. Jerit kuat-kuat. Tolong! Tolong! Lepas tu, telefon bomba. Berapa nombor dia? 999. Bijak! Tapi ingat, jangan salah guna nombor 999. Jangan sedih, Susanti. Saya ada. Kita kawan. Kenapa tu? Tak tahu. Lagi. Dia baru boleh beli. Akak kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu. Apa ya? Buat apa tu? Tengah fikir nak lukis apa. Oh, mari akak tolong. Akak, jangan. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Di dulu. Yelah, terima kasih. Is, nanti dulu. Tahu lupa baca niat? Macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Oh, patutlah bila solat kita kena baca niat solat. Bila puasa kita kena baca niat puasa. Apa hal ni? Budak-budak ni. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Tu yang kita orang tolong. Sampai penat. Yes. ABCD, sort out. Zaman sekarang pantang viral. Orang akan pergi cari, Opa. Imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datang, Mia. Budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit. Okey, Akak. Beli banyak-banyak. Diorang suka tau. Yelah. Kau berdua cepat sikit. Sedapnya. Habis. Mana kau beli? Ini tak dijual. Kak Ros buat. Khas untuk kita orang je. Sedap.
kan? Nanti hari jadi kau, kita orang semua datang tau. Datanglah. Tapi apa? Tapi tak